Pagi ni untuk kita masak benda yang simple je lah, sebab dah penat makan nasi lemak. Kita buat sekodok je. Kita gunakan tepung gandum, ikan bilis, bawang merah dengan cili besar. Sebab budak-budak ni cili padi yang takut tergigit, so kita letak cili besar merah dengan garam. Itu saja. Dengan air lah. Tepung, air, ikan bilis, bawang merah, cili merah besar. Okey, jom kita nak tengok. Dah kering. Tak siap masak. Tinggal nak makan je lah. Rasa satu kali. Panas. Bismillah. Ayah. Enggak. Ini ada air. Kita nak minum ni strawberry sensation dari Ahmad Tea. Rasanya sedap tak?